Persamaan kuadratik soalan PSM1 tahun 2025, bahagian B soalan 25B. Let's go! Alright, soalan dia adalah selesaikan M kuasa 2 tolak 5 dalam kurungan 3 tambah M tolak 35 sama dengan kosong. Markahnya adalah sebanyak 4 markah. Yang pertama, pastikan samaan kuadratik ni dalam bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, perhatikan persamaan ni masih lagi belum dalam bentuk am. Okey, kita nampak ada kurungan lagi kat sini. So, kita kena hilangkan kurungan tu dengan cara ambil nombor dekat luar, darabkan dengan yang di dalam kurungan. So, nombor dekat luar adalah negatif 5. Okey, tanda tolak tu dimiliki oleh 5. So, negatif 5 yang kita akan darab, mula-mula kita akan darabkan dia dengan 3. Okey, negatif 5 darab 3. So, kita akan dapat negatif 15. Dan negatif 5 sekali lagi, kita ambil dan darabkan pula dengan M. So, negatif 5 darab M, kita akan dapat negatif 5M. So, kita tuliskan dia sebagai tolak 5M. Okey, yang dekat depan ni kita just salin semula. So, dia akan jadi M kuasa 2 tolak 15 tolak 5M tolak 35 sama dengan kosong. Okey, ada yang boleh kita selesaikan dekat sini, iaitu nombor yang ni, tolak 15 dengan tolak 35. Ni nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor ni kita boleh selesaikan dia lagi. Alright, so negatif 15 tolak 35, kita akan dapat negatif 50. So, tolak 50, kita akan letakkan susun di bahagian belakang. Okey, so kita salin semula yang M kuasa 2. Okey, M kuasa 2 mesti duduk di depan. Kemudian M, sebutan yang ada M saja duduk di tengah dan nombor di hujung sekali. So, yang ada M dekat sini adalah tolak 5M. Okey, tolak 5M ni mesti duduk di sebelah M kuasa 2. So, kita pun tuliskan tolak 5M di sebelahnya. Okey, tolak 5M. Dan barulah hujung sekali kita letak nombor pemalar tu yang kita dah selesaikan tadi, negatif 15 tolak 35. So, akan dapat negatif 50 bermaksud tolak 50 sama dengan kosong. So, perhatikan dekat sini, persamaan ni dah jadi dalam bentuk am persamaan kuadratik. Okey, alright, langkah seterusnya adalah kita perlu buat pemfaktoran untuk selesaikan persamaan kuadratik ni. Okey, di sini cikgu guna teknik shortcut untuk bantu cikgu buat pemfaktoran. So, untuk pemfaktoran, okey, kita tulis siap-siap dekat sini. Okey, buka kurungan. Ada 2 kurungan untuk pemfaktoran dan tuliskan sama dengan kosong. Alright? Okey, so disebabkan formula ubahnya dekat sini M, jadi kita tulis M kat situ. Alright? Okey, jadi sekarang untuk bantu kita buat pemfaktoran, cikgu akan tunjukkan menggunakan kalkulator. So, kalkulator yang cikgu gunakan di sini adalah Casio Classwiz. Alright, so pergi tekan menu. Okey, so kita akan cari mode equation. Okey, so kita tekan ke bawah 2 kali sampai jumpa perkataan table ni. Bukan kat sini lah, dia di sebelahnya. Okey, so kita tekan yang anak panah ke kanan ni, kita akan jumpa equation function. So, kita nak masuk mode tu, kita tekan enter. So, enter tu maksudnya kita tekan sama dengan. So, dia akan keluar simal equation dan polinomial. So, kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni, kita pilih polinomial nombor 2. So, kita tekan 2. Okey, dia akan tanya polinomial degree. So, disebabkan persamaan kuadratik kuasa 2, maka kita tekan 2 dekat sini. Okey, dan dia akan terus keluar paparan macam ni, siap dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so kita ada A, B, C lah dekat sini. Okey, untuk A, jom masukkan nilai A. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, okey, nilai A tu, dia mesti berkawan dengan yang kuasa 2. So, depan dia, kalau tak nampak ada nombor, maksudnya itu adalah nombor 1. Alright, nombor 1. So, kita masukkan A tu 1. Next, tekan sama dengan. Okey, dia akan beralih pergi dekat BX. So, kita dekat sini M lah. Alright, perkali bagi M dekat sini, dia ada nombor 5 tapi dekat depan dia ada tanda tolak. Untuk tanda tolak tu dimiliki oleh 5. So, negatif 5. Jadi, kita masukkan negatif 5.
Macam ni, lepas tu terus tekan sama dengan, dia akan keluar untuk bahagian C pula. Bahagian C, jangan tersilap, bukan 50 tetapi negatif 50 sebab dekat depan dia ada tanda tolak. Tanda tolak tu dimiliki oleh 50. So, mesti masukkan nilai dia negatif 50. So, kita tekan negatif 50. Lepas tu, kita tekan sama dengan 2 kali, dia akan keluar X1 sama dengan 10. X1 sama dengan 10. Itulah kita punya penyelesaian dia untuk persamaan kuadratik ni. Okey, kita akan gunakan jawapan 10 ni untuk bantu kita buat pemfaktoran. So, kalau 10 dalam pemfaktoran, dia akan berlawanan tanda. So, 10 dia akan jadi tolak 10. Okey, so kita tuliskan dekat sini tolak 10. Alright? Okey, seterusnya kita tekan lagi sama dengan untuk dapatkan dia punya X2. So, kita perhatikan dekat sini negatif 5. So, kalau negatif 5 penyelesaian dia, untuk bantu kita buat pemfaktoran, mesti berlawanan tanda. So, kalau negatif 5 bermaksud, kita akan tulis dalam kurungan pemfaktoran ni jadi tambah 5. So, kita dah berjaya buat pemfaktoran M tolak 10, M tambah 5. Okey, so untuk step yang seterusnya, M tolak 10 sama dengan kosong. Jadi, kita pindahkan tolak 10 pergi sebelah, dia akan jadi tambah 10. So, M sama dengan 10. Okey, so kita ambil pula pemfaktoran yang kedua ni. Kita tulis pula M tambah 5 sama dengan kosong. So, nak cari nilai M, tambah 5 pindahkan ke sini. So, dia akan jadi tolak 5. Kita akan dapat negatif 5. Sama macam X1, X2 yang kita dapat tadi. Alright, so ini step yang biasa kita perlu lengkapkan untuk dapatkan 4 markah. Jadi, kalau boleh dapat 4 markah, kenapa nak dapat kurang? Pastikan kalau 4 markah, mesti dapat 4 markah dalam genggaman. Okey?